Kenapalah pula Ustaz? Oi, tak boleh pakai minyak wangi kuat-kuat? Sebab bila wanita memakai wangian yang kuat-kuat, dia boleh menarik perhatian lelaki. Lelaki ni nak cerita mai kat hampa. Sebab kami lelaki, Allah Ta'ala sebut zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Lelaki ni memang fitrah dia ada syahwat, dia ada keinginan kepada wanita. Jadi bila ada bau wangi, dia trigger tau. Kami ada testosteron, tu hormon kami. Tolong hormati kelakian kami. Tapi sungguh, dari segi fiqh sebenarnya kena kurangkan bau yang kuat sehingga boleh menarik perhatian lelaki. Tak boleh. Sekalipun pakaian hampa pun tak boleh. Memang hampa memang tutup, tapi tak boleh pakai ketat. Jangan sampai menarik perhatian lelaki. Kena jaga benda ni. Yang pergi di awal tolong take note. Yang tahu kawan-kawan nak pergi di awal tolong habaq benda ni. Supaya mereka ni ambil kisah lah. Mereka kena tahu benda ni. Sebab mereka tak ada mutawif. Kalau ada mutawif tu boleh tegur, okey. Kalau tak, bagi video ni untuk dia orang belajar.